Tapi bohong. Fal, apa sal kau satu kelas dengan aku ah? Tak boleh ke? Tak boleh. Kau kan tu. Panjang ceritanya. Masa daftar sekolah dulu. Sebab tu aku masuk kelas darjah 1. What? Kami juga ada satu kejutan untuk kamu. Rizwan? Dia tak berapa kuat. Selama ni aku ingatkan kau kurang bijak. Rupa-rupanya kurang bijak. Ke depan, kamu pula. Apa tu? Cita-cita saja. Wait a minute. Bagus ingat kamu, Fizi. Ali rasa lagi best jadi ejen. Betul. Mama mesti tak bangga kalau tengok kau sekarang. Sasi What? Bos baru. Yang ni lah dia. Rizwan. Daftar sekolah dulu. Tak cukup dokumen ni, Cik. Macam mana boleh lupa ni? Tak apa, cikgu. Saya kasih tanya cikgu. Cikgu kasih tanya saya. Saya boleh kasih gajah. Sebab tu aku masuk kelas darjah 1. Tapi tak apa, ada baiknya. Aku dapat satu kelas dengan bapa aku. Betul-betul. Ini kami sama. Apa sal jimpo sama kelas dengan kita? Dia tu dah terlebih pandai. Dapat lompat kelas. Patutlah. Apa? Ada hutang ke? Mana bulat? Tu yang tak on kamera tu. Oh no. Hacker ya jemaah. Ejen Leon tak join hari ni. Dia ada urusan lain di luar sana. Nice. What? Auto elektrik. Nyalakan lampu. Tak, Opa. Tak ada elektrik ni. Alah. Terus nyalakan lampu. Nyalakan lilin. Nyak songeh kau. What? Yes. Oh, demo ni. Kau lah ni. Kalau saya sebenarnya aku kalah sabar-sabar. Dia tidak malah. Mau amal dia tiris jongit dan rasakan ni. Itu kan kudip elektrik. Lah, tengok kau berdua ni. Teringat. Banyak songeh kau. Lemah. Adik, sakit lah. Betul-betul. Betul betul. Bos. Beres Hinci Bos. Bagus Bob. What? Yes. 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 No. Sabar. Bukan senang nak jaga satu bandar. Mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Sorry, lambat. Tinggal beli kopi jap.
Bukan senang nak jaga satu bandar. Uncle, banyaknya barang. Nak kita orang tolong? Tak apa. Uncle belum main sendiri. Naiklah sini. Sedap. Stop it. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय